Alhamdulillah. Walaupun ramai ni aja yang ada, ramai yang tak di last minute ada hal, tak apalah buat. Kita dah setahun, betul 19 hari bulan tahun lepas kita berkumpul. Tapi masa tu ramai kita, dekat 40 orang. Masa tu border belum buka lagi. 40 basikal. Baju semua pun belum ada. Tarikh tu juga kita buat grup kita kan. Mana border. Okey, hari ni kita kayu kita punya Marshal Zul cakap. Kita kayu ke Sungai Bil saja. Tapi mula-mula kita ikut tempat UC, kita turun ikut flyover. Lepas tu lajak sikit dekat sampai traffic light Sekiah tu kita lajak sikit U-turn macam kita buat kayuhan Proton dulu. U-turn, lepas tu kita U-turn, kita masuk ikut apa tu, ikut kebun. Hutan kebun yang ada. Hutan kebun tu terus ke Berang Hulu. Tapi kita terus sampai ke Sungai Bil, sampai ke pintu gerbang tu, kita berhenti kejap. Okey. Lepas tu kita patah balik. Kita masuk ikut kilang Proton. Okey, lepas tu kita pusing tasik sikit, habis kat sini ya. Habis kat sini. Okey, jalan. Selamat. Okey, jalan. Assalamualaikum. Hari ni genap setahun perubahan Malay Polis. Kita buat kayuhan santai ke Sungai Bil, kita bersana lebih kurang dalam 30 km. Okey, check it out. Hai, tak ketinggalan couple ni. Dah termasyhur di satu Malaysia. Ni bawa nama Mualim sampai ke KL ni. Checkpoint pertama. Ni apa ni? Trino. Tak tahu kenapa. Dia lagi masih turun tadi. Dia belakang. Mana saya pun sama juga. Alhamdulillah setakat ni kita sampai semua. Berapa 18 orang, lagi 3 orang. Tunggulah. Geng-geng ke Sungai Bil, anniversary yang pertama. Okey, baik. Dah sampai kuih lah. Ni dari mana ni? Dari Malim Pertama. Oh, laju tu Ji. Yang kita duduk berhenti dekat lepas Naidu tadi. Oh, cantik lah, babe. Bukan. Itu saya buat video.
Kamu tak datang ke ni? Injek. Injek. Jangan cakap macam tu. Akan cili je. Hari ni best lah tapi penat. Dah nak grab ni. Boleh, insyaAllah. Semua laju-laju lah. Pak Mat memang tak boleh buat apa lah. Memang dapat nombor 1 belakangnya. Tak apa, boleh join lagi ya. Ya insyaAllah pelan-pelan. Kawan rasa kau tak gambar di atas tu, tandik ni. Kau tak gambar di atas tu. Alhamdulillah pada pagi ni kami Mualim Foldis ulang tahun yang ke pertama lah. Alhamdulillah lah dapat ukhuwah kita silaturahim dan kita yang penting kayu janji sampai. Terima kasih. Nak krem kata dia. Ha? Tukar masak tu. Kau nak krem Pak Muslim? Samsul dengan itu, betul lah? Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita selesai hari ini kayuhan sempena ulang tahun setahun Mualim Foldis. Banyak yang kita dah capai setahun ni. Merata kita kayuh 0.5. 0.5. Pada kita mula kayuh hari tu tahun lepas 19 Februari 2022 ke Fraser, ke Teluk Intan. Mana lagi? Elmina, Semua hidup. Ani, betul Rosta Hadiah. Kali cabut-cabut tu hari kita ambil seorang satu nombor. Lepas tu tengok hadiah yang kat sana ada nombor kita cabut ni. Oh macam tu pula? Pamak buka. Pamak buka. Bagi semua orang panggil ambil dulu baru buka. Sana. Yang Botol ayak. buka. 36. Kita dah habis dah ya? Habis dah. Kita dah habis dah? Saya je dah habis dah. Dah, plus belum habis. Ni, ada helmet dah dah. Azrul.